Assalamualaikum bang. Bang. Bagi nasi ayam kunyit, daging kunyit tu. Alright. Okay, daging ni bang kita goreng panas-panas bang. Oh, goreng dulu ah. So dia bila ada customer order baru kita goreng. Ya bang, untuk nasi ya. Ha, kukuy ya. Kita kukuy bagi panas bang. Portion banyak kan? Memang banyak bang. Siap dah. Okey bang, ni kita punya portion nasi daging kunyit. Okey. Untuk daging harga dia RM8. Okey. Okey, siap dah. Banyak kan? Banyak bang, banyak. Okey, ada sambal dengan sup ah. Sambal dengan sup. Okey, macam ni orang? Okey, untuk nasi ayam kunyit harga dia RM7 bang. RM7 eh? Kita nak tunjuk cara kita buat bawang goreng. Okey, baik bang. Bawang dah kita sagat. Okey, goreng ni noh, goreng tepung. Tepung pun kita campur lah bang. Ni ramuan sendiri lah. Ramuan sendiri bang. Sikit. Okey. Okey, ni untuk proses kita buat bawang goreng kita lah. Ni untuk muai kita. Ni untuk muai. Ini kita punya signature lah bang. Kita bagi customer tengok macam mana dia nak makan ni. Okey, dia side lah bang. Siap ah. Okey bang, ni kita nak buat muai ayam crispy bang. Okey. Pun method yang sama juga. Okey, ni untuk muai kau ni. Ni untuk muai Kita kena bagi garing sikit. Sini memang tapau noh. Semua tapau. Alright. Okey, ni kita punya muai bang. Okey. Muai ni muai Siam dah, bukan muai Melayu. Okey. Muai kita pun memang dah ada rasa lah bang. Kita dah jual muai ni pun 15 tahun dah di Langkawi. Alright. Muai ayam crispy. Okey. Ini kita akan portion semua. Okey, ini bawang goreng yang kata homemade tadi tu bang. Portion memang tak lawak ya bang. Kita bagi kau-kau ya bang. Besar noh. Pergi makan puas hati. Ni ayam crispy. Ayam crispy. Semua ayam baru Alright. Potong. Alright. Dia Okey. ada kacang. Alright. Oh, boleh lah ya. Minyak bawang. Okey. Ya. Terima kasih lah. Okey. Okey, siap bang. Okey, macam ni orang. Okey, macam ni punya portion RM10 bang. Bawang Holland, carrot dengan kacang menyak. Okey. Sayur. Okey, sayur noh. Okey. 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 Ni goreng sat noh. Ni pun kita tak bagi layu bang, kita buat apa ke. Okey. Siap dah ni. Sampai. Okey, sampai.